Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Di sini Ustaz Azam. Saya ingin menerangkan kepada awak semua tentang ciri-ciri alat beristinja selain daripada air. Okey, jadi saya akan terangkan kepada awak semua tentang ciri-ciri alat istinja selain daripada air. Maknanya jika awak nak gunakan sesuatu benda itu sebagai alat untuk awak beristinja, maka awak kena pastikan alat-alat itu ada ciri-ciri yang saya akan sebutkan ini. Okey, baik. Ciri yang pertama adalah alat tersebut mestilah tergolong daripada benda-benda kesat. Contohnya apa? Contohnya macam batu, tisu kering, atau daun yang kering dan kesat, ataupun kulit-kulit kayu yang kering dan kesat. Jadi contoh-contoh alatan-alatan kesat dan kering seperti ini boleh digunakan untuk beristinja. Baiklah, ciri yang kedua adalah alat tersebut mestilah bukan benda yang dimuliakan. Contoh yang paling dekat adalah makanan. Jadi, awak tidak boleh menggunakan bahan yang boleh dimakan ataupun diminum. Contohnya roti, buah, mi goreng, nasi goreng. Jadi semua benda ni awak tak boleh gunakan untuk beristinja. Okey, faham? Baiklah, ciri yang ketiga adalah alatan tersebut mestilah bersih dan suci. Maknanya alat tersebut mestilah bebas daripada sebarang najis, darah ataupun sebarang kekotoran. Okey, baik. Dan ciri yang keempat adalah awak kena pastikan alat yang awak gunakan itu boleh menghilangkan najis. Jadi alat tersebut mestilah mempunyai permukaan yang kesat dan mampu membersihkan najis dengan berkesan. Jadi bahan licin seperti plastik ataupun kaca tidak dibenarkan. Sebab apa? Sebab plastik ataupun kaca ni tidak dapat menghilangkan najis dengan sempurna. Okey, baik. Jadi awak telah faham tentang ciri-ciri alat istinja. Maka awak kena pastikan alat-alat istinja tersebut memenuhi semua ciri-ciri yang saya sebutkan tadi untuk memastikan kebersihan dan kesucian mengikut hukum syarak. Faham semua?